Dah. Suruh dibuat api orang minta pun. Dia yang main ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal qatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa takhlisu biha qalbina wa tulhimuna uluman ladunnina wa tukrimuna biha bis-sa'adati wal karamati ma'a zurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa tilmidhana wa atba'ana wa tarzuqana. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala, al-kalamu alal khabari, al-khabaru imma ayyakuna jumlatan fi'liyatan awismiyatan. Al-kalamu alal khabari. Al-kalamu alal khabari ini i'rab tu maklumlah seperti sukma tu. Jadi mubtada, khabar ya mahzuf. Al-kalamu alal khabari ay al-kalamu al-khabariyu, dan bermula kalam yang dibangsakan kepada khabar. Ai hadza mahalluhu, ialah ini tempat ialah ini tempatnya, tempat al-kalamu al-khabariyu, atau hadza bahthuhu, ialah ini tempat bahasnya al-kalamu al-khabari. Nak reti masalah kalam khabari ni, ya kena perhati di sini, sebab di sini tempat bahasa dia. Al-khabaru imma ayyakuna jumlatan fi'liyatan awismiyatan. Al-khabaru mubtada, imma haraf taksim, ayyakuna tu jumlah khabar. Dah. Al-khabaru ay al-kalamu al-khabariyu, bermula kalam khabari ini, imma ada kalanya ayyakuna, ialah bahawa adalah ia al-khabariyu tu. Dah. Ayyakuna ialah bahawa adalah ia al-khabaru tu. Al-khabaru tu al-kalamu al-khabariyu lah. Jumlatan, jumlah fi'liyatan. Dan jumlatan fi'liyatan ay jumlatan mansubatan ilal fi'li. Jumlah yang dibangsakan dia akan jumlah kepada fi'il.
Makna katanya kalam khabari ni ada kalanya jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah. Kalau gitu dikandaki jumlah ni kena kepada gapo dia jumlah. Kena kepada gapo jumlah. Tak tepi kita ai al muradu bil jumlati huna. Ai al muradu bil jumlati huna mastamala ala musnadin wa musnadin ilaihi intaha. Ai al muradu bermula murad bil jumlati dengan jumlah huna di sini mastamala ialah barang yang melekapi lah ia ma ala musnadin di atas musnad wa musnadin ilaihi dan musnad ilai. Makna katanya apabila sebut kata jumlah ni ada pada jumlah tu ada musnad dan ada musnad ilai. Dah. Supaya hak dulu tu nah. Tu dianya. Au ismiyatan atau ismiyah atau jumlah ismiyah orang panggil. Dah. Atau jumlah ismiyah. Pendek katanya kalam khabari ni ada kalanya jumlah fa'liyah dan ada kalanya jumlah ismiyah. Tu dianya. Patut dikandaki dengan jumlah di sini ialah barang benda yang ada musnad dan musnad ilai. Tu jumlah. Sama ada jumlah fa'liyah dan jumlah ismiyah ada berlaku musnad dengan musnad ilai. Habis. Kalau gitu, kalau kita masuk dalam ilmu mantik, kalau kita tengok dah. Kalau kita tengok di dalam ilmu mantik di sini ni dia bagi au ismiyatan. Au tu dia panggil au gapo? Ni au dia panggil au limani atil khuluwi wal jam'i. Makna katanya tak boleh sunyi, satu jumlah ni dia tak boleh sunyi, dia tak lepas. Kalau kata jumlah tu jumlah fa'liyah maka bukan jumlah ismiyah. Kalau kata jumlah tu jumlah ismiyah maka bukan fa'liyah. Patut ada tak jumlah hak yang bukan fa'liyah, jumlah hak yang bukan ismiyah, tak ada. Dah. Tu dianya. Sebab tu kalau kita masuk dalam ilmu mantik orang panggil qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Orang panggil jumlah orang panggil qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Sebab gapo di dalam ilmu mantik dia panggil qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah dengan sebab qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah ni dah ia ada lafaz imma dan ada lafaz au. Patut au tu orang panggil au limani atil khuluwi. Tengok di sini al khabaru imma, ada imma ayyakuna jumlatan fa'liyatan au ismiyatan, ada au. Kalau gitu di sini dia panggil qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Sebab ia ada sebut imma, ada sebut au limani atil khuluwi, au limani atil khuluwi wal jam'i. Tak tepi kita. Tak tepi kita sini tak apa. Wa ay hadzal kalamu yuqalu lahu qadhiyatun syartiyatun munfasilatun hakikiyatun. Tak situ. Ay hadzal kalam bermula ini kalam kecek pe yuqalu lahu dikatakan baginya qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Sebab apa panggil qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah? Dengan sebab ada lafaz imma dan ada lafaz au. Dah. Tu dianya. Habis itu. Kalau gitu maksudnya di sini kalam khabari ada kala jumlah fa'liyah dan ada kala jumlah ismiyah. Gitu. Lepas tu apabila sebut kata jumlah ni melekapi musnad dan musnad ilai. Perkata qama zaidun. Tu jumlah fa'liyah tak kata? Qama zaidun. Qama tu musnad, zaidun tu musnad ilai. Kalau kata zaidun qaimun, zaidun tu musnad ilai, qaimun tu musnad. Dah. Kalau i'rab dalam nahwu enggak qama fa'il, zaidun fa'il, zaidun mubtada, qaimun khabar. Kalau la mati enggak
Zaidun tu maudha', qaimun tu mahmul. Gitu dah. Yang nak ayat gitu dah. Fal ula ai fal jumlatul ula, maka bermula jumlah yang pertama. Dan jumlah yang pertama fa tu dia panggil fa fasihah. Fa fasihah ni ia jatuh selepas daripada syarat yang mahzuh. Syarat yang mahzuh. Taqdir ai iza aratta ma'rifata wadha'i kulli wahidin minhuma fa aqulu laka. Tu cara ya dah. Ai iza aratta ma'rifata wadha'i kulli wahidin minhuma, apabila menghendakilah oleh engkau akan nak makrifah, akan nak tahu dah hatarat bagi tiap-tiap satu minhuma daripada kedua. Nak tahu, nak reti jumlah fa'liyah, jumlah ismiyah hak jadi kalam khabari tu. Fa aqulu laka, maka aku nak royak dah bagi engkau. Al ula ay al jumlatul ula, bermula jumlah yang pertama. Dikandaki jumlah yang pertama tu ialah kena kepada jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah ni maudhu'atun tu khabar. Ialah dihantar akan dia akan al-ula dah. Dan ialah dihantar akan dia akan al-jumlatul ula maudhu'atun ta'alluq. Dihantar saat itu li ifadatil huduthi, dan bagi memberi faedah al-huduthi akan kedatangan, akan hudus, akan kedatangan. Kalau gitu di sini kalau kita tengok wajah dia. Dah. Wasa tak habis tadi. Al-kala al-khabaru imma ayyakuna jumlatan fa'liyatan atau ismiyatan. Kali lagi. Ya, kalau kita pakai au limani atil khuluwi wal jama'i ini, dah dengan sebab apa? Dengan ya gini. Sebut atau sebut atau qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, ya ada sebut lafaz imma, ada sebut lafaz au limani atil khuluwi. Patut yang kena takdir gini dah. Kita takdir qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Takdir qadiyah yang mari. Takdirnya gini. Ai in kanat al jumlatu fa'liyatan lam takun ismiyatan. Atau kita takdir qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Gitu dah. Ai in kanat al jumlatu fa'liyatan lam takun ismiyatan. So, patu wa in kanat ismiyatan lam takun fa'liyatan. Gitu. In kanat al jumlatu fa'liyatan, jika adalah jumlah itu ialah jumlah fa'liyah, lam takun tidak adalah ia jumlah fa'liyah tu ismiyatan, bukan jumlah ismiyah. Kalau jumlah tu kena kepada jumlah fa'liyah, maka jumlah tu bukan jumlah ismiyah. Wa in kanat ismiyatan, dan jika adalah ia jumlah tu ismiyatan, jumlah ismiyah, lam takun fa'liyatan, maka jumlah tu bukan jumlah fa'liyah. Ya dah. Di situ tu. Kalau gitu di sini orang panggil hasar ni. Hasar. Orang panggil memberi faedah al-hasru, hasar. Nak ayat atau kalam khabari ni ada dua ni. Bukan tiga, bukan empat. Dua perkara ni orang panggil hasar di sini. Bukan dua, bukan tiga, bukan dua perkara ni je. Kalau gitu takdir tambah. Tadi ai al-kalamu al-khabariyu tak tepi kitab. Ning dia mau tanya kita tahu mana? Tahu mana kata jumlah apa kata kalam khabari ada dua ning. Yang tiga tak ada dah, yang empat pun tak ada, yang satu pun tak ada dua perkara ning je. Kalam khabari ni. Sebab memberi faedah hasad, sebab tu lima ni atil khuluwi wal jama'i. Situ memberi faedah hasad. Kalau itu kalam al-khabaru imma ayyakuna jumlatan fa'liyatan au ismiyatan ni dia panggil hasad lah.
Kalau gitu takdir ai al-kalamu al-khabariyu munhasirun fi syai'aini. Al-kalamu al-khabariyu bermula kalam khabari itu munhasirun dan tersipanglah ia kalam khabari fi syai'aini pada dua perkara. Imma ayyakuna jumlatan fa'liyatan, ada kala bahawa adalah ia kalam khabari saya itu jumlah fa'liyah, au ismiyatan, atau ada kalanya jumlah ismiyah. Dua perkara ni ya. Hasah. Tu dianya. Supaya ninglah innama al-a'malu binniyat. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i kita tu semua amalan saat ni tu nak sahnya kena niat. Kalau tak niat tak jadi amalan tu saat ni. Kalau semaya tak niat tak jadi semaya. Kalau zakat tak niat tak jadi zakat. Gitu. Sebab apa? Sebab innama al-a'malu binniyat. Patut innama tu dia panggil apa nama? Adatul hasri. Tu betul innama al-a'malu binniyat, makna kata la tasihu al-a'malu illa binniyat. Tu cara ya. Tu habis dah. Masa ni maudu'atun dihantar akan akan al-jumlatul ula li ifadatil hudusi, maudu'ah li ifadatil hudusi, bagi memberi faedah akan hudus, akan kedatangan. Kalau gitu murak dengan al-hudus di sini lagu mana hudus? Sebab di sini kecek masalah jumlah fa'liyah. Kalau itu hudus ni kedatangan, pergi mari. Baca wih habis tu tak apa. Hudus dan hudus tu takluk. Gini. Ya idhafah ifadati kepada al-hudusi, idhafah masdar kepada maf'ul. Idhafah masdar kepada maf'ul. Ya hazaf fa'il tu baik. Kalau nak mengibarat asal kok li ifadatil hudus ni, gapo? Li ifadatiha al-hudutsa. Li ifadatiha al-hudutsa. Gitu asal tu. Dah. Bagi memberi faedah oleh al-jumlatul ula, jumlah yang pertama ni memberi faedah al-hudutsa, akan kedatangan. Hal pada al-huduts, ai hala kaunihi, hal keadaannya al-hudus tu, kedatangan tu, kainan adalah ia fi zamanin maksusin, pada masa yang ditentukan dia, kan zaman, kan masa. Masa yang tertentu. Sabit tu dia panggil fi'il saat ni tu ya makna dia saat ni tu tajaddud. Dan al-istimrad at-tajaddud, pergi datang, kadang-kadang telah buat, kadang-kadang sedang buat. Gitu tu maknanya tu, dia tak tetap, tu pergi datang. Kalau gitu murak dengan al-hudus di sini takdir. Tak tapi kita buat ini, yakni murak dengan kata al-hudus di sini ai hudusi ittisalin fil musnadi ilaihi. Ai hudusi ittisalin fil musnadi ilaihi limakna musnadin. Limakna musnadin. Wa tajaddudi min adamin ilal wujudi. Wa tajaddudi min adamin ilal wujudi wa min wujudin ila adamin. Sebab tu jumlah fi'liyah tu memberi faedah hudus dan tajaddud. Tengok hudus ittisalin, dan kedatangan berhubung fil musnadi ilaihi, pada musnad ilaih. Pada musnad ilaih itu dia panggil jadi kedatangan. Jadi kedatangan berhubung lima musnadin, bagi makna musnad. Bagi makna musnad. Tengok di misal ya dulu. Ada tak misal ya? Awakul lama waradat ukadha qabilatun ba'athu ilayya arifahum yatawassamu. Kalau itu yatawassamu tu honok tu.
Dan mengitai-ngitai. Mana mengitai-ngitai. Lepas mengitai, berhenti. Lepas tu mengitai pula. Lepas mengitai, berhenti. Lepas tu mengitai pula. Tu makna katanya hudus, kedatangan. Faham dah? Bukan atau mengitai straight, tengok straight gitu tak. Tengok kali, tengok orang lain pula, kita pula sekali. Tu hudus. Tu dia panggil kata huduthi ittisalin fil musnad ilaih limakna musnadin. Lepas tu watajaddudi dan tajaddud min adamin daripada tidak ilal wujud kepada ada, wa min wujudin ila adamin kepada tak ada. Mana? Mula tu tajaddud min adamin, tak ada tengok. Lepas tu ilal wujudi, gi tengok. Lepas tu wa min wujudi, lepas tu gi tengok, lepas tu ila adamin, lepas tu tak ada tengok. Gitu dah. Sebab tu dia panggil jumlah, tak itu jumlah fi'liyah memberi faedah hudus dan tajaddud. Seperti mana qama zaidun. Perhati kalimah qama zaidun. Qama musnad, zaidun musnad ilai. Ingat molek, musnad ilai ialah kepada isim ya. Al musnadu ilaihi la yakunu illa isman. Tak molek tu. Ita tengok hak mana isim, hak tu musnad ilai. Lepas tu berlaku diri pada Zaid itu. Orang panggil hak baru. Hak tajaddud, hak hudus. Dah. Tu. Asalnya tak ada berdiri, lepas tu pergi berdiri. Asal ya duduk, lepas tu duduk bangun berdiri. Lepas tu tak akan nak diri semua, ya lengah, ya duduk pula. Tu makna kata tajaddud. Dah, tajaddud min adamin ilal wujud wa min wujud ila adam. Dah. Tu dia dah. Hudus fi zamanin, pada masa maksusin yang ditentu akan dia, akan zaman. Ma'al ikhtisasi ay hala kaunihi, hal pada al-hudus lagi. Ay hala kaunihi, hal keadaannya al-hudus saat itu. Dah, mutalabbisan bersepakat al-hudus ma'al ikhtisasi serta ikhtisas tertentu. Ya tertentu. Kalau ia ambil berdiri, ia tak duduk. Kalau ia ambil duduk, ia tak berdiri. Tapi bukan berkekal lagi tu semua, ia hudus ke datangnya. Sampai tu tengok PE betul ke PE. Kalau kata qama zaidun, tu telah berdiri oleh Zaid. Yaqumu zaidun, sedang berdiri oleh Zaid. Ia tak serupa dengan PE. Ia tak dengan ising. Ising tu al-istimraru wa dawam semua. Tengok alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada. Puji semua, tak ada biasa putus-putus dak. Tu maknanya gitu. Tu jumlah ismiyah. Waqad tufidu al-istimrara at-tajaddudiyah. Waqad tufidu al-istimrara, dan terkadang memberi faedah lah. Ia al-jumlatul ula. Jumlah yang pertama tu terkadang memberi faedah al-istimrara, akan berkekalan. Gitu dah. Gini. Waqad tufidu tu menepati istidrak. Menepati istidrak. Dia panggil fi quwati al-istidrak. Dia panggil wak tepi kitab. Wak pada waqad tufidu atau hadza fi quwati al-istidraki. Dah, hadza fi quwati al-istidraki. Tadi ai walakin qad tufidu. Ai walakin qad tufidu, dan akan tetapinya qad tufidu terkadang qad ditaklil. Dah. Dan terkadang memberi faedah lah ia al-jumlatul ula. Memberi faedah apa? Maf'ul al-istimrara, akan berkekalan. Al-istimrara mana? Sifat at-tajaddudiyah, yang bangsa kepada pergi datang. Tu dia panggil tak tetap.
Takdir. Pada kata al-istimrar at-tajaddudiyah ay al-wusula ba'dal al-husula ba'dal husuli. Hasil kemudian hasil. Hasil kemudian hasil. Tu makna kata al-istimrar at-tajaddud makna tu berkekalan tapi ada berputus-putus. Dah. Supaya kita lah duk waktu wasa gagah bangun berdiri berjalan pula. Putus daripada duduk, berdiri dia panggil tak? Berdiri. Lengah weh. Duduk mari hubung pula. Tu makna kata al-istimrar at-tajaddud berkekalan tapi ada berputus-putus. Adapun al-istimrar wa dawam ni berkekalan. Dah berkekalan sokmo-sokmo, tak ada putus-putus. Tu dia panggil jumlah ismiyah. Dah. Ma'alif tisos supaya dengan ma'alif tisos bawa alif tisos. Tu ke? Supaya alif tisos. Maksus ikhtisas. Alif tisor. Ikhtisar. 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 Serta ikhtisar. Yalah. Dah, waktu saat ni tu. Kalau gitu, boleh ambil pahal sini kata apa? Boleh ambil pahal katanya jumlah fi'liyah saat ni tu memberi faedah hudus pada zaman yang ditentu. Serta ikhtisar. Serta ikhtisar. Situ dah. Zaman tertentu. Cuba tengok betul ke fi'il tu. Tengok song fi'il. Kalau song koma, telah dah weh. Dah. Telah duduk, telah berdiri dah weh. Telah berdiri dah. Lah ni duduk. Kalau kata song yakumu, tu sedang berdiri tu. Tadi duduk je ni. Tu mana gitu tu. Al-istimrar at-tajaddud dia panggil dah. Tu dia panggil berkekalan juga tapi ada putus-putus. Bil qara ini. Bil qara ini ta'alluq mazhuf jadi sifat bagi maf'ul jadi sifat bagi maf'ul mutlaq bagi ifadah. Bagi ifadah. Li ifadatil hudus lah. Ifadah saat ni tu memberi faedah hudus saat ni tu ifadatan mutalabbisatan. Akan sebagai memberi faedah yang mutalabbisah yang bersepakat ia faedah bil qara ini dengan segala qarinah. Kata memberi faedah hudus tahap ni tu ia kena ada qarinah. Kecak undang-undang kena ada qarinah. Qarinah hak mana? Tengok sini. Iwi misal qarinah ya. Iza kanal fi'lu mudhari'an kait pada kata tufidu. Qad tufidu tu dah. Memberi faedah dah. Nah. Memberi faedah al-istimrar at-tajaddud sa'ning tu. Iza kanal fi'lu mudhari'an apabila adalah fi'il itu mudhari'an ay fi'lan mudhari'an, fi'il mudhari'. Iza kanal fi'lu ay al-fi'lu alladhi huwa al-musnadu fil ula. Iza kanal fi'lu apabila adalah fi'il mana? Takdir. Ay al-fi'lu alladhi huwa al-musnadu fil ula intaha. Ay al-fi'lu alladhi fi'il yang huwa al-musnadu yang bermula ia fi'il saat itu al-musnadu jadi musnad. Fi'il itu jadi musnad fil ula pada jumlah pada jumlah yang pertama. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ni fi'il saat ni tu jadi musnad. Fi'il jadi musnad. Qama Zaidun tu Qama tu fi'il musnad. Zaidun tu musnad ilai. Apabila adalah fi'il itu al-fi'lu ay al-fi'lu alladhi huwa al-musnadu fil ula. Mudhari'an ay fi'lan mudhari'an fi'il mudhari'.
Tu khabar bagi kanan dah. Bukan semua fi'il dah. Kalau gitu sini tengok. Apabila adalah fi'il yang jadi musnad saat ni tu pada fi'il mudhari'. Sampai tu tadi yatawassamu tu fi'il mudhari' tak? Tadi. Misalnya kakau li tarifin. Ai wasyahidu tilkal jumlah. Dah kahraja tak ada mazhar khabar. Mutada mazhar. Ai wasyahidu tilkal jumlati allati tufidu al-istimrara at-tajaddudiyah tu kainun adalah ia kakau li tarifin seperti perkataan bagi tarif gapo ada dalam tarif namu okey tak? Tarif Ibnu Tamim Al-Ambari. Gitu tu. Seperti perkataan tarif Ibnu Tamim Al-Ambari. Kata gini, awakul lama waradat ukadha qabilatun ba'athu ilayya arifahum yatawassamu. Ini perkataan ia. Kalau itu tengok, kalau lah fi'il yang jadi musnad tu, kalau lah fi'il yang jadi musnad, fi'il tu fi'il mudhari'. Kalau itu memberi faedah al-istimrar at-tajaddud. Fi'il yang jadi musnad tu. Fi'il yang jadi musnad tu kena kepada fi'il mudhari'. Bukan fi'il madhi dak. Fi'il mudhari' yang jadi musnad. Kalau gitu memberi faedah al-istimrar at-tajaddud. Situ. Tengok awakul lama dan adakah. Tengok pilih apa awa. Ini tak ada adakah dan tak ada. Ini cara je dah. Awakul lama dan adakah kul lama tiap-tiap kali. Waradat datang ukadha maf'ul bagi waradat. Tiap-tiap kali datang akan ukad. Ukad ni dia panggil satu kedah yang orang Arab. Satu kedah yang duduk tewah bagi orang Arab. Kedah orang tu bukan kedah lah kat tewah buka patut. Orang pakat tewah masuk gapo tu tak? Kedah kita saat ni tu. Datanglah akan ukad qabilatun oleh qabilah. Yani oleh tiap-tiap qabilah. Makna tu bukan qabilah, tiap-tiap qabilah. Fa'il bagi waradah. Kalau gitu di sini ya kita kena takdir ni. Qabilatun ay kullu qabilatin. Datang tu oleh tiap-tiap qabilah. Semua qabilah, qabilah nung pun mari, qabilah ning pun mari. Nah, bukan satu qabilah dak. Mari belaka. Gitu tiap-tiap qabilah. Sebab apa kita takdir kullu mari? Sebab apa? Sebab kaedah kita isim nakirah hak jatuh di halaman syarat tu memberi faedah umum. Dan an-nakiratu fi siyaqis syarti tufidul umum. Situ. Mana syarat? Kullama tu dia panggil syarat. Dan kullama waradat. Waradat tu fi'il syarat. Ba'thu tu jawab syarat. Dan adakah tiap-tiap kali datanglah akan ukad oleh tiap-tiap satu qabilah ba'thu nasyaya membangkitlah oleh mereka itu qabilah. Membangkit ilayya ta'alluq. Membangkit tu ba'thu ilayya kepada aku. Maf'ul bagi ba'thu membangkit tu arifahum ay ra'isahum akan ketua mereka itu qabilah. Hal pada arifah ay hala kaunihi hal keadaannya nyo arifahum tu ketua tu yatawassamu mengitai-ngitai iyo. Ada mengitai-ngitai. Sampai tu di sini yang ibarat dengan fi'il mudhari'. Yatawassamu tu memberi faedah al-istimrar wa at-tajaddud. Kerana ada qarinah. Tu bil qara'in idza kana al-fi'lu mudhari'an.
Yatawassamu tu ibarat tu fi'il mudhari' memberi faedah al-istimrar at-tajaddud kerana ada qarinah iaitu kullama. Qarinah dia tu kullama. Setiap kali qabilah masuk gak dah. Setiap kali satu qabilah masuk ni, maka qabilah ni wak wiku jadi berasa nak perhati nak gapo ni dak. Lepas tengok tapi bukan duk jenguk pengakuan wang campi itu dak. Ya kena paling kok lain juga. Tu makna kata al-istimrar at-tajaddud, berkekal tapi putus-putus. Tengok, lepas tu paling kok lain. Sepengak dia masuk kedai kita. Dia masuk kedai kita bukan duk tengok itu mata dak ke. Tengok tak tahu. Tengok. Paling kok lain. Gitu tu. Tu al-istimrar at-tajaddud. Hak tu tadi hak kata apa? Hak kita takdir apa tadi? Min adamin ilal wujud wa min wujud ila adam. Tak ada. Hak tadi Nunggu al-kalam al-khabariyu mana? Huduth ittisalin fil musnad ilai lima na musnad wa tajaddud min adamin ilal wujud wa min wujud ila adam. Tak ada. Tengok berarti paling kok lain pula. Tengok pula tu. Tu istimrar. Berkekal aku habis tu dia malanya kita mu tengok tak? Aku tengok semua. Tapi tengok semua ya dah butuh juga sebab paling kok lain. Ya dah. Gitu. Lepas tu di sini ya terhenti di atas kita dah lah ni. Ni ya goyak misal ya ni. Kata tu qarinah au tu. Kata kullama waradat tu kullama tu qarinah ya. Berarti kata ya tawassamu tu istimrar at-tajaddud. Tengok berhenti tengok itu tak? Gitu. Habis. Kalau fi'il mudhari' saat ni tu jadi musnad. Habis. Wathaniyatu ay wal jumlatu atsaniyatu dan bermula jumlah yang kedua. Dan jumlah yang dua ni dia panggil jumlah ismiyah. Khabar maudhu'atun yang dihantar akan al jumlatu tsaniyah li mujarradi thubutil musnadi lil musnadi ilai. Atau dihantar akan al jumlatu tsaniyah li mujarradi thubutil musnadi lil musnadi ilai. Ya ini bagi semata-mata sabit. Bagi semata-mata sabit musnad, bagi musnad ilai. Idhafah sifat pada mausuh ya gini asal. Asal gini. Maudhu'atun li thubutil musnadi lil musnadi ilai al mujarradi. Asal itu dah. Gitu dah. Li thubutil musnadi lil musnadi ilai. Dan bagi sabitlah musnad, bagi musnad ilai itu al mujarradi semata-mata. Gapo nak ayat tu jumlah ismiyah tu memberi faedah subut sokmo berkekal tak ada putus-putus. Jumlah ismiyah tu. Sampai tu lah masalah puji tu hewa alhamdulillah. Tak ada. Alhamdulillah tu jumlah ismiyah tu sokmo tak ada biasa putus-putus. Gitu. Habis dah. Misal yang mari nahwu ay wa mithalu tilkal jumlati al mawdu'ati li mujarradi thubut. Situ dah. Ay wa mithalu tilkal jumlati al mawdu'ati li mujarradi thubut ila akhir tu. Nahwu kaulika ila seumpama engkau kata. Kata gapo? Asyamsu mudhi'atun. Asyamsu bermula matahari. Mudhi'atun mencahayai lah iyo. Dan mencahayalah iyo asyamsu. Tengok matahari tu cerah sokmo.
Tak ada. Tempat itu aja gelap. Lani ni. Tapi cerah tempat negeri lain. Tapi nak yata matahari tu cerah semua, tak biasa gelap. Tak biasa tak cerah. Cerah semua matahari itu al-mujarrad al-thubut. Dah. Atau al-thubut al-mujarrad. Ya panggil tak? Tu nak ayat ah. Habis tu kata jumlah ismiyah saat itu memberi faedah al-mujarrad al-thubut atau al-thubut al-mujarrad. Okey panggil. Semua. Adapun jumlah fi'liyah memberi faedah apa? Al-istimraru wa tajaddud. Tak ada. Bukan duduk semua je kena bangun, bukan bangun semua je kena duduk. Bukan duduk mengitar semua je kena paling kok lain atik. Gitu. Habis. Waqad tufidu al-istimrara. Dan terkadang tufidu memberi faedah la ia atsaniyah atau al-jumlatu al-ismiyah. Memberi faedah tu al-istimrara akan berkekalan. Istimrara apa? Alih lagati mudhaf ilaih. Al-istimrara ay istimrara thubutil musnad lil musnadi ilaih. Atau berkekalan sampai musnad bagi musnad ilaih di situ. Musnad ni gapo musnad? Khabar ke? Musnad ilaih mubtada. Ni makna kata berkekalan sampai khabar saat ni tu bagi mubtada berkekalan baik tu semua. Gitu. Bil qara ini ai ifadatan mutalabbisatan. Gitu tu. Ta'alluq mazhuf jadi sifat mafhum mutlaq bagi tufidu dah. Akan sebagai memberi faedah yang bersepakat ia faedah tu bil qara ini dengan qarina. Kata jumlah ismiyah memberi faedah al-istimrar saat itu dengan qarina juga. Kena ada qarina juga. Boleh. Atau bil qara'in ay inda. Tadi itu bo dengan makna inda. Ay inda wujudil qara'ini ad-dallati alaihi. Alaihi itu al-istimrar. Gitu dah. Yang kena ada qarina. Kata tufidu, kata jumlah ismiyah atau al-jumlatul saniyah saat ni tu memberi faedah al-istimrar saat ni tu bila iza kait pada kata tufidu al-istimrar. Iza lam yakun fi haidhiha. Okey, khabariha dah. Fi haidhiha fi'lun. Dah fi haidhiha. Nah, idza lam yakun, apabila tidak adalah fi haidhiha, fi tu khabar yakun muqaddam, fi'lun tu isim yakun muakhar. Dan idza lam yakun fi haidhiha, apabila tidak adalah pada halamannya halaman al-jumlatu tsaniyah atau al-jumlatu al-ismiyah aja. Tidak ada pada halamannya fi'lun fi'il. Tak ada fi'il pada halaman jumlah ismiyah. Ketika tu baru kata fi'il tu al-istimrar, berkekalan semua. Apa? Isim tu jumlah ismiyah tu berkekalan semua. Kalau ada di halaman dia tu ada fi'il, makna kata tak ada berkekalan juga. Ya dah. Gitu tu. Misal yang mari. Nahwu ay wa mithalu dzalika kauniha mufidatan dah listimrari. Itu tu. Nahwu qaulika al-ilmu nafi'un. Tengok fi'il dah. Tak ada kan? Al-ilmu isim, nafi'un tu isim fa'il bukan fi'il. Nak boleh kata jumlah ismiyah memberi faedah al-istimrar saat itu apabila tidak ada pada halamannya fi'il.
Faham kata kalulah ada di halaman jumlah ismiyah tu ada fi'il, makna kata bukan memberi faedah al-istimrar. Faham? Gitu. Al-ilmu bermula ilmu tu nafi'un, yang memberi munafaat lah ia al-ilmu ai sahibahu, akan tuannya al-ilmu. Ilmu tu memberi munafaat kepada tuan dia. Gitu dah. Habis itu. Kalau itu kesimpulan apabila pada halaman jumlah tu tak ada fi'il, maka memberi faedah al-istimrar wa thubut. Dah. Al-istimrar wa thubut. Mana kata gitulah. Kalau kata di halaman dia tu ada fi'il, ketika tu ia tak ya jumlah ismiyah tu ia tak ada memberi faedah al-istimrar wa thubut. Dah. Kalau gitu di sini qarinah jaga apa? Orang kata waqat tufidu al-istimrar. Dah. Dan terkadang memberi faedah lah ia jumlah ismiyah tu akan berkekalan istimrar wa subut dah. Berkekalan tu bil qaraini. Hal atau harba. Mafhum telah dah. Bil qarain, sebagai memberi faedah yang bersebabkan dengan qarinah. Kalau itu qarinah ke apa sini? Di sini qarinah dianya ialah maqam apa? Dengan qarinah haliyah, jatuh pada maqam puji. Jatuh pada maqam puji di sini. Kalau gitu takdir gini, tak apa. Takdir tafriq pada kata nahwu al-ilmu nafi'un ay sahibahu. Ay fahiya tufidu al-istimrara bil qarinah. Ay fahiya tufidu al-istimrara bil qarinah allati hiya huna maqamul madhi. Situ. Qarinah dia tu ialah tempat puji. Dan nak puji ilmu tu, nak puji ilmu yang memberi manfaat kepada tuan dia. Adapun kalau ilmu hak tak ada memberi manfaat kepada tuan dia, hak tu ku tak mau puji. Atau al-istimrar was subut. Baiklah. Gitu tu. Lepas tu kau agak ambil diri dah tu, lagu mana tu? Wal aslu fil khabari. Al-aslu dengan mana al-kathiru wal ghalib. Kalau itu kita ambil kesimpulan dia dulu. Hak dulu nung jadi kesimpulan masalah hak dulu, masalahnya jumlah fi'liyah memberi faedah hudus. Hudus pada zaman yang ditentukan serta ikhtisar. Situ. Faedah hudus. Lagu mana? Berhubung musna ilai bagi makna musna. Lepas tu jadi tajaddud. Pergi datang. Min adamin ilal wujud wa min wujud ilal adam. Tak itu dah? Gitu tu. Apa yang misal tadi tu lah. Dah. Ya tawasamu tu dah. Apa misal tadi tu. Bukan duk tengok semua. Bukan duk mengitar semua lah kan. Ada terputus juga. Tu makna kata jumlah fi'liyah tu memberi faedah hudus. Makna kata al-istimrar at-tajaddudi. Al-istimrar at-tajaddud makna dia begitu. Berkekalan juga tapi berputus-putus. Tu. Tu makna kata al-istimrar at-tajaddudi, berkekalan juga tapi berputus-putus. Kalau kata al-istimrar wa dawam, ya dua, al-istimrar at-tajaddud. Itu berkekalan tapi ada berputus-putus. Kalau kata al-istimrar wa dawam, berkekalan ada semua-semua, tak ada putus-putus. Tu dia cara situ tu. Lepas tu ya kai fi'il saat ni jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah saat ni nak jadi nak memberi faedah al-istimrar at-tajaddud tu, kai dia nya kena ada qarinah, lagi pula nya fi'il tu ia kena fi'il mudhari'.
musnad tu dia kena fi'il mudhari'. Kalau musnad tu bukan fi'il mudhari', hak tu lain pula. Dah. Situ tu. Lepas tu yang dua. Jumlah yang dua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni ya hatara dianya dah bagi gapo? Bagi al-mujarrad was apa? Bagi mujarrad bagi as-subut wal mujarrad. Bagi as-subut wal mujarrad. Saya panggil memberi faedah subuk sokmo-sokmo lah. Subuk ni berkekal sokmo-sokmo, memberi faedah subut. Gitu dah. Memberi faedah subut berkekal sokmo-sokmo. Tak ada biasa berhenti-berhenti dak. Misal seperti mana matahari cerah tu. Tak ada. Asyamsu mubtada. Musnad ilaih mudhi'atun musnad. Patu ki sende mudhi'ah kepada musnad ilaih tu. Nak royak ataupun berkekal cerah tu sokmo. Bukan matahari sokmo cerah. Cerah tu sokmo hak ada di matahari. Gitu. So, patu terkadang fi'il saat ni tu jumlah ismiyah saat ni tu memberi apa nama dah memberi faedah al-istimrar. Dah, memberi faedah istimrar subuk musnad bagi musnad ilai dia saat ni tu dengan ada qarinah. Apabila tak ada di halaman dia tu fi'il. Gitu dah. Apabila di halaman dia tu tak ada kalimah fi'il. Apabila di halaman dia tu tak ada kalimah fi'il baru memberi faedah al-istimrar was-subut. Dia panggil al-istimrar was-subut di situ. Lepas tu qarinah dia di sini hak misal sini ala ilmu nafi'un ni ialah qarinah haliyah, jatuh pada maqam al-madhi, maka puji. Allahu akbar. Wal aslu fil khabari ay wal kathiru al aslu dengan al kathir ni wal aslu ay al kathiru wal ghalibu, dan bermula dah kebanyakan dan ghalib. Boleh juga atau al aslu dengan al hakikiyu. Al hakiki. Al aslu dengan hakiki, hakiki muqabil bagi majaz. Tu tu. Dan bermula kebanyakan dan ghalibnya fil khabari ay fil kalamil khabari, pada masalah kalam khabari. Kalam khabari kebanyakannya ayyul qali ifadatil mukhatabi al hukma allazi tadammanathu al jumlatu. Gitu. Itu takwil masdar khabar al aslu. Ayyul qa ialah bahawa dicapak akan dia akan al khabar. Dicapak ni makna katanya kita bertutur dan kita berlapar. Gitu. Ialah bahawa di berlapar, di bertutur dengan akan dia akan khabar. Bertutur kecek. Yulqa saat itu bertutur kecek li ifadatil mukhatabi, supaya memberi faedah al mukhatabi akan mukhatab. Idhafah ifadah kepada al mukhatabi, idhafah masdar kepada maf'ul yang pertama. Idhafah masdar kepada maf'ul yang pertama. Al hukma tu maf'ul yang kedua bagi ifadah. Atau berkecek saat ni tu, berkecek belapar tu supaya nak memberi faedah, supaya nak memberi faham akan mukhatab. Akan mukhatab. Siapa yang kecek mutakallim, kalau itu takdir penuh. Li ifadatil mukhatabi ay li ifadatil mutakallimi al mukhataba al hukma alladhi tadammanathu al jumlatu. Li ifadatil mutakallimi, supaya memberi faedah lah oleh mutakallim. Mutakallim tu nak memberi faedah al mukhatabah akan mukhatab. Gitu dia nak royak kepada mukhatab. Sebab mukhatab tu dia tak tahu lagi. Misalnya kata kita ni tahu dah katanya di
kata di kedai tu yo jamu nasi free. Kita mutakallim ni tahu dah kata kedai tu isak yo jamu nasi free. Lepas tu mukhatab tu tak tahu lagi. Lepas tu kita royak dia tu jual royak kita mutakallim, royak kepada dia saat ni tu supaya nak dia tahu. Apabila dia tahu baru dia pergi. Dah. Gitu. Nah, supaya memberi faedah lah oleh mutakallim akan mukhatab. Memberi faedah akan apa? Al-hukma akan hukum. Hukum ni dia panggil faidatul khabar. Hukum tu orang panggil faidatul khabar. Tu dah. Payah kau dah. Kali lagi. Dengar ni dulu. Dengar royak dulu lah. Kita nak royak sikit. Gini je rupa ya. Kita mutakallim. Sai kita hak nama Zaid itu mukhatab. Lepas tu kita ni orang main telefon semua. Tahu kata kedai sup Tok Che tu nak jamu nasi free 1000 pinggir. Isak ni. Gitu. Lepas tu mukhatab saat ni tu Zaid tu dia tak tahu lagi, dia jahil. Tak tahu lagi kata isak kedai sup Tok Che nak jamu nasi free tu. Lepas tu kita royak kepada Zaid kata, Zaid mu tahu tak giwe isak sup Tok Che kedai sup Tok Che hak sakat jalan tu nak jamu nasi free 1000 pinggir. Aku tak tahu mu jom royak, aku nak kita isak. Tu faham tak? Situ tu. Mari tarkib ibarat. Li ifadati ay li ifadatil mutakallim, supaya memberi faedah lah oleh mutakallim kita. Royak atas sup Tok Che nak jamu nasi free isak tu. Memberi faedah al-muqatabah. Kalau kita takdir tu li ifadatil mutakallim al-muqatabah al-hukma. Kalau takdir mutakallim. Kalau tak ada takdir mutakallim al-muqatabi lah baca. Dah supaya memberi faedah lah oleh mutakallim akan mukhatab akan Zaid. Memberi faedah akan apa? Al-hukma akan hukum. Hukum tu dia panggil faidatul khabar. Thubutul hud atau sabit hadir oleh Zaid di kedai sup Tok Che. Itu hukum. Sabit Zaid mari di kedai sup Tok Che. Makan nasi. Itu dia panggil hukum bagi tu dia panggil hukum faidatul khabar. Gitu. Dan akan hukum allazi tadammanathu yang mengandungilah akan allazi akan hukum. Kalau itu hukum tu duk mengandungi mana? Al jumlatu oleh jumlah fa'il bagi tanda mana. Hukum ni duk mengandungi dalam jumlah. Kita lakah tengok misal hadara al amiru atau misal tak? Hadara al amiru tu jumlah. Lepas tu hukum bagi hadara al-amiru tu duk mengandungi di dalam hadara al-amiru. Apa dia hukum dia? Thubutul hudur lil amir. Gitu lah. Sebab kata qama zaidun, tu al-jumlah. Lepas tu qama zaidun tu tadammanat mengandungi akan dia akan hukum. Mengandungi apa? Thubutul qiyam li Zaidin. Hak ni hadara al-amiru. Kalau itu lafaz hadara al-lafaz jumlah hadara al-amiru tu tadammanat mengandungi akan dia akan hukum. Akan apa? Thubutul hudur lil amir. Tapi dia tak royaklah hadara al-amir tu dia tak sebut. Thubutul hudur lil amir dia sebut hadara al-amir saja. Tapi kita lah kena faham. Sabit datang bagi Amir. Sabit berdiri bagi Zaid. Gitu. Tu dianya. Apabila Zaid tahu sup Tok Che gitu saat ni tu, Zaid pergi. Kali itu sabit datang di kedai sup Tok Che bagi Zaid makan sup. Tu hukum dia situ. Pas jumlah cuba terus susun jumlah. Zaid
esok kedai suk Tok Che nak jamu nasi free. 1000 pinggir esok. Lepas tu tubik hukum kan dah. Sabik datang oleh Zaid di kedai suk Tok Che makan nasi. Tubik lah. Situ. Tu dah. Lepas tu nak takdir kait sikit tu. Li ifadatil mukhatab al-hukma alladhi tadammanu al-jumlatu ai idza kana jahilan lahu. Kait nak takdir kait pada li ifadatil mukhatab al-hukma ila akhir. Memberi faedah oleh mutakallim akan mukhatab akan hukum yang mengandungi akan dia oleh jumlah. Idza kana jahilan lahu, apabila adalah ia mukhatab jahilan, jahil tak tahu, lahu baginya bagi hukum. Apabila mukhatab tu tak reti, tak tahu hukum, maka barulah baru datang kali khabari. Barulah kita tu bawa datang kali khabari tujuan nak we mukhatab tu tahu. Pun saat ni itulah, apabila Zaid saat ni tu tak tahu kedai suk Tok Che nak jamu esok free, maka kita pun buat datang kali khabari wi kepada Zaid tujuan nak Zaid tu tahu. Dah. Gitu tu. Kalau gitu hak tempat nak sini ya tempat nak. Kali khabari pada asalnya mutakallim kecek dengan mukhatab tu, mukhatab tak tahu. Mutakallim tu dia tahu. Lepas tu mutakallim berkecek dengan mukhatab. Mutakallim bawa datang kali khabari wi kepada mukhatab tu tujuan ke apa? Tujuan nak wi mukhatab tahu kata kedai suk Tok Che esok nak jamu nasi free. Dah. So, kama fi qaulina ay wa dzalika kaunihi ilqahu lil ifadah. Dan li ifadatil mukhatab al-hukma ila akhir itulah. Kainun adalah ia kama dah seperti barang. Ma tu apa? Ai min wuqu'in nisbah. Ma ai min wuqu'in nisbah. Dah berlaku nisbah. Panggil. Fi qaulina das. Pada perkataan kita. Siapa dia kita di sini? Ai ma'asyara ulama ilma'ani lah. Badah atau makluka hadara al-amiru, telah hadirlah oleh al-amir, raja muda. Tu dianya. Tak boleh tu kama fi qaulina tu kait gini. Inilah kama fi lil mukhatab al jahili bi hukmil khabari al ati. Seperti barang pada perkataan kami. Barang pada perkataan kami itu lil mukhatabi al jahili bi hukmil khabari al ati. Bagi mukhatab yang jahil dengan hukum khabar yang lagi datang. Mana tu? Al-ati tu al-hadara al-amiru. Tu telah hadirlah oleh satu orang raja muda. Situ. Kalau gitu hadara al-amiru tu dia panggil apa? Al-jumlatu. Lepas tu hukum dia al-hukmal ladzi tadammanathu tu apa? Thubutul hudur lil amir. Tak ada. Gitu. Thubutul hudur lil amir. Kalau gitu kita kena takdir tafriq pada kata hadara al amiru. Takdir ai fal hukmu huna thubutul hudur lil amir. Itu dah. Maka bermula hukum di sini ialah sabit date bagi raja muda. Itu dah sabit hudur bagi amir tu. Orang panggil wuku' ini sebah bainal musnad wal musnad ilai. Mana hadara musnad, al-amiru musnad ilai. Sabit hudur bagi amir.
Dah. Sabit musnad bagi musnad ilaih. Dia panggil tu tak? Tu dia panggil wuqu'un nisbah bainal musnad wal musnad ilaih. Dia panggil lagu tu je pening tu tak? Sudahlah. Panjang lagi ni. Au li ifadati annal mutakallima alimun bihi. Di sini masalah apa? Ni atas pada kata nu lah. Li ifadatil mukhata' tadi. Hak masalah hak atas tadi nu mutakallim tu tahu kedasuk tu cek nak jamu free, mukhata' tak tahu. Waktu mutakallim royak kepada mukhata' saya tujuan nak mukhata' tahu. Dah. Lepas tu hak sini li ifadati annal mutakallima alimun bihi di sini maknanya mutakallim saat itu tahu kata kedasuk tok chair saat itu nak jamu nasi free isak. Lepas tu mukhata' pun tahu juga kata isak nung kedasuk tok chair nak jamu nasi free. Lepas tu mutakallim saat itu dia nak buat kemah lah dengan mukhata' nung dia pergi tempat mukhata' tempat Zaid tu mutakallim royak tak kita nak royak Zaid. Isak kedasuk tu nak jamu nasi free. Zaid tak tahu. Wak kena Zaid tahu dah. Tu. Au li ifadati annal mutakallima alimun bih. Atau supaya memberi faedah lah idhafah ifadah kepada annal mutakallima tu idhafah masdar kepada maf'ul yang kedua selepas daripada hadzaf maf'ul yang pertama. Asal gini, li ifadatil mutakallimi al mukhataba annal mutakallima alimun bi. Asal gitu dah. Ibarat asal gitu tu. Asalnya li ifadatil mutakallimi dan supaya memberi faedah lah oleh mutakallim. Supaya memberi faedah lah oleh mutakallim al-mukhatabah akan mukhatab. Maf'ul yang dua annal mutakallima akan bahawa sungguhnya mutakallim tu alimun mengetahui ia mutakallim bihi dengan dia ai bil hukmi dengan hukum. Gitu dah. Dia boleh jadi dua ni mutakallim tu dia nak tahu kepada mukhata' katanya dia tu tahu hukum tu. Maksud ni itulah. Zaid mukhata' kita mutakallim. Lepas tu Zaid saat ni tu tahu dah katanya kedasuk tu nak jamu nasi free sak. Lepas tu kita ni nak pergi berkecek dengan Zaid lah. Apabila kita nak kecek dengan Zaid, kita ni mutakallim, Zaid tu mukhata' dengar tu. Lepas tu kita nak Zaid tahu katanya, kita tahu kata Isak kedasuk tu nak jamu nasi free. Lepas tu kita royak kepada Zaid. Royak tujuan nak mukhata' tahu atau kita tahu juga. Dah. Gitu. Misal nahwu ay wa mithalu zalika kaunihi ilqahu lil ifadah ila akhir tu annal mutakallimah. Nahwu kaulika anta hadarta amsi. Anta bermula engkau hadarta datanglah oleh engkau amsi kemarin. Gitu. Marai memari. Itulah marai memari dah. Mula. Nahu ay wa mithalu zalika kaunihi ilqahu lil ifadah. Itulah li ifadati anal mutakallima alimun bih dah. Nahwu ay nahwu kaulika liman alima hadzal hukmah. Ada itu. Nahwu ay nahwu kaulika liman alima hadzal hukmah. Dan seumpama perkataan engkau liman bagi mereka, bagi mukhata', bagi mukhata'. Alima yang mengetahui lah ia man hadzal hukmah akan hukum. Mukhata' tahu dah. Dah. Kata demo mari-marai. Gitu. Anta bermula engkau hadarta datanglah oleh engkau amsi kemarin.
Kalau itu makna apa? Maknanya ana alimun bi annaka hadarta amsi. Makna itu. Maknanya ana alimun, dan aku tahu annaka bahawa sungguhnya engkau mung ni hadarta, mari oleh engkau mung tu mari amsi marai. Gitu. Supaya ada memari rumah kita lah. Kita le rumah. Rumah kita rumah cuming. Dah. Lepas tu Zaid mari rumah kita, ita-ita kita, dak ita-ita kepada kita. Lepas tu kita tahu kata Zaid mari rumah kita, dak ita-ita. Lepas tu bawa orang nak jumpa dengan Zaid itu, dan kita royak Zaid, kau tahu kata mu mari rumahku marai. Zaid pun tahu kata dia mari, tak ada. Tapi cuma kita royak kepada Zaid tu, mutakallim royak pada Zaid saat ni tu. Mutakallim royak ada mukhatab tu tujuan nak bagi mukhatab tahu kata mutakallim tahu atau mukhatab mari marai. Tu ya. Wa yusamma al-hukmu faidatal khabari, dan dipernamakan al-hukmu akan hukum, ay al-hukmul ladzi tadammanathu al-jumlatu tu. Hukum hok duk mengandungi dalam jumlah dah. Nama gapo kan panggil? Thubutu huduri sakni ya. Thubutu huduri lil amir. Patu anna alimun annaka hadarta amsi dah. Hok tu dah. Atau dengan hukum yang mengandungi wa yusamma al hukmu, dan dipernamakan hukum faidatna. Hukum mana? Tadi al-hukmu ay al-hukmul ladzi tadammanathu al-jumlatu tu lah. Dipernama tu faidatal khabari. Akan nama faidah khabar. Faedah khabarnya nak tahu tu dah. Hukum tu. Situ lah. Situ. Habis. Wa kaunul mutakallimi aliman bihi lazima al-faidati. Atah wa kawaratah kaunul mutakallimi faidata, kaunul mutakallimi aliman bih, atah pada kata al-hukmu faidatal khabari. Situ. Patu tak. Kaunul mutakallimi aliman bih, atas pada al-hukmu tu. Lazima al-faidati, atas pada kata faidatal khabari. Tolak. Waw harataf. Patu kaunul mutakallim aliman bih, atas pada al-hukmu. Atas pada maf'ul pertama bagi yusamma. Patul lazima al-faidati, atas pada kata faidatal khabari, atas pada maf'ul yang dua bagi usama dah. Di sini dia panggil atas pada dua ma'tuf alai dengan haraf atas yang satu dan amil yang satu. Ni haruf boleh. Sebab apa? Sebab kaedah kita al-adfu ala ma'mulaini bi amilin wahidin bil atifi al-wahid jaizun bit apa? Jaizun ittifaqan. Wa kaunul mutakallimi, dan keadaan mutakallim tu aliman bih, mengetahuilah ia mutakallim bihi bil hukmi, dengan hukum. Mutakallim tu ia tahu hukum. Patu lazimal faidati, akan lazim bagi faedah di situ dak. Di sini mutakallim ia tahu hukum. Patu apabila ia tahu hukum, ia nak royaklah kepada mukhatab. Tu lazim bagi faedah tak? Nak royak pada mukhatab. Situ jelah. Padahal mukhatab pun tahu juga hukum. Dah. Tapi tujuan mutakallim royak tu, royak nak bagi mukhatab tahu kata aku tahu. Habis. Kemudian katanya adrubul khabari. Wallahu taala alam bisawab.